Merah. Dah ready belum? Ready, bos. Kita dah turun dah tu. Daripada bunyinya yang dor, kita tukar kepada bunyi yang cut. Kita tengok ni. First. Awak tak pernah dengar bunyi exhaust kan? Ni kita bagi dengar pula. Ni kita pakai exhaust daripada K-Tune. K-Tune ni biasa geng-geng Honda suka merah. Sebab tu aku recommend kau ambil K-Tune ni. Kita dengar bunyi sini. Kita dengar bunyi ya. Okey. Ui, tak sabar dengar ni. Okey. Oi. Right. Jangan saya buat situ. Biar dia start. Orang tu nak buat kerja. Kenapa? Dia dah siap. Dia dah siap. Belum. Dia nak test dulu bunyinya. Bocor tak bocor. Okey. Alah, kelakar. Duduk sini diam. Jangan kacau orang. Ada je nak dekacau. Apa nak tengok tak dengar bunyi dia? Tak sabar nak dengar bunyi. Sabar. Tapi ni yang ini kena cut tau. Tengok abang nak start ni. Dah masuk start. Baca bismillah banyak. Takut jantung gugur. Tak. Ya, ni bunyi senyap sikit ni. Dia sopan sikit. Tapi spoiler kau ni macam tak sopan lah. Besar betul spoiler ni. Nak gimana ni? Macam tak balance. Okay. Ini approve. Kalau tidak macam ni punya. Dor. Ni bubu. Ini sedap sikit. Okay, approve. Thank you bos. Okay. Thank you kakak. Approve.